guys, welcome back to Balkis Channel. So hari ni kat sekolah ada sambutan Hari Guru. Tema dia berjaya sebelum bergelar guru. So I choose bagi pilih untuk jadi YouTuber. Bagi bawa ni je telefon. Lepas tu bagi akan bawa kamera ni je. Naik stage ataupun macam kalau ada show tunjuk apa-apa kan, bagi aku buat macam ni je lah. So korang rasa okey tak okey, I don't care. So sekarang 6.20. Aku kerja pagi hari ni. Lagi nak tunjuk kemeriahan sebenarnya. Tapi bagi tak boleh nak tunjuk semua. Sebab tak semua orang suka masuk video, and tak semua orang suka, and dia orang tak tahu post video tu dekat YouTube. So bagi tak nak, bila dia tahu dia tak suka. So saya akan ambil langkah berjaga-jaga. Saya tak akan rakam lah, supaya tak adalah nanti tiba-tiba kena delete video, orang tak suka kan. So I elakkan benda tu lah. Sekarang dah pukul 6.30. I on the way pergi school. Oh, vibe dia lain ya, pergi sekolah pagi-pagi macam ni. Biasa kita pergi dah matahari dah terpacak kat atas kepala baru nak pergi. So jom, let's go. Love my V, minyak jimat, bye. Wah. Mira. Alamak, bye-bye. Cantiknya. Mimi kat dalam ni ke ada? Oh, Lin tengok ni. Tengok muka ni. Gila cantik. Dia minta saya pergi sampai flight kat London 11 jam kan. Senang kerja aku. Dah bila? Doktor? Gambar yang dekat-dekat tu kan. Thank you. Okay, cikgu kepala packing. Cikgu balik. Ya. Celian ni. Macam tak kena je. Ah. Lebih. Memang popular, nama seorang cikgu ni. Kalau tak suka pun popular. Ramah juga. Rasanya kategori dia. Ya, very. Amira. Ya, ada. Hi guys, so now I dah kat rumah. Sekarang Balkis nak unboxing hadiah-hadiah yang Balkis dapat dekat sekolah tadi. Balkis tak mengharapkan hadiah, tapi saya tahulah sebab saya ni mengajar Form 1, Form 2. So mungkin dia masih lagi ada lagi rasa nak bagi hadiah dekat cikgu tu. Betul tak? So jom kita buka. Tada! So ni tadi dia buat ya, dia bagi macam ni, suruh bagi pakai. Buat macam mungkin Elsa dia buat sendiri tau. Kreatif gila kan. Dia buat sendiri, cantik. Wangi lagi. So first Balkis ada macam biasa alat tulis. I like it so much. Balkis suka Selamat Hari Guru kat situ. Memang Balkis sukalah alat tulis. Macam happy gila kalau student bagi alat tulis. So memang pakai kan. Kita kan sekolah. Kita tak pakai untuk kita pun. Kita mesti pakai. Budak-budak akan pakai. I like. Oh, pen. Saya suka pen. Oh, paperclip. My favourite. Banyak nak pakai. Kreatif lah. Mungkin dia beli banyak-banyak. Lepas tu dia macam beli botol ni. Kreatif. I like.
Sekian lama I tak pakai pensel macam ni. Akhirnya ada orang bagi. Kalau nak harapkan saya beli, tak belilah. So, ni first. Dari siapa tadi? Bagi dah tangkap gambar semua. So, bagi macam tak nak mention lah siapa. Ni I know. Boleh minum air ni. Macam mana nak sedut? Ni tak ada straw. Oh, ada straw. Ya. Bagus. Favorite guys. Benda ni dia tahu kot marker I. Saya paling suka dapat marker. I like marker. Liquid paper. Liquid paper bagi dah habis. I nak buka juga. Pen, pembaris, duster. Sticker. I like it so much. Bagi suka lah. Suka bagi first bagi nampak dia macam aku nak botol. Aku macam suka botol ni. So now I ada ni jajan. Terima kasih. Ada keychain. Boleh buka tak? Buka lah kan. Nanti kalau duduk macam ni tak termakan. I like makanan. Saya sukalah makanan. Haha. Terima kasih cikgu ada keychain. Dia bagi keychain. Lepas tu dia bagi jajan. Ni boleh letak dekat sekolah lah botol ni. Letak gula-gula yang gula-gula kan di atas meja. Cantik juga. Thank you. I know. Ni atlet saya. Hari tu saya banyak tolong. Saya tak adalah banyak tolong. So ni daripada warga sekolah. Dan kat sekolah tu dia bagi ni bantal. Macam nak letak dalam kereta je lagi. Ni. Lepas tu dia bagi mungkin ni pencil box. Saya suka juga pencil box ni sebab besar. Mungkin boleh gabungkan semua letak dalam ni. Alat tulis saya tinggal dekat sekolah. Pergi kelas bawa yang kecil je. Cantik. Terima kasih. Thank you. Warna hitam. So tak nampak lah kotor-kotor nanti. Lepas tu kita ada ni lagi daripada sekolah. Rasanya daripada pengetua yang ni. Tak tahu, tak pasti. Okay. And I ada ni apa? Badge. Terima kasih cikgu. Cikgu adalah kunci kejayaan saya. Ni anak murid Balkis. Thank you so much. Kreatifnya awak. Cantik kan? Thank you. Now kita ada pen lagi. Okay. Sekarang dah nak musim menanda. Musim menanda dah menjema. So I need pen merah. Suka. Suka. Mungkin dia tahu kot saya menanda kerja dia orang lah. Bagi kadang-kadang pencil box tertinggal. Bawa marker je satu. So now kita ada ni dia cakap cikgu buka and pakai. So I akan aku takut. Bagi dah tanya dia skincare ke? Kalau skincare tak nak pakai. Cikgu. Apa ni? Aku buruk sangat ke? Perfume. Ya ke? Aduh, dia sakit belakang. Perfume. Wangi. I like it. Thank you. I know juga siapa. And saya dapat ni. Guru Cikgu Balkis. Guru peramah. I don't know I peramah atau pemarah. Actually I pemarah. I garang kat sekolah. So ni I dapat dari student atlet I juga. I tak mengajar. Lagi dapat dari student atlet. Dapat 2 bunga. Dalam ni juga ada makanan lagi. Saya suka makanan. This is nabati and notebook. Saya sukalah. Bagi suka lah tulis. Lepas tu
Aku nak minta tolong, minta je. Tak payah bayar. Amalan baik je. Wah, dia cakap macam tu. Hari tu, bagi minta tolong dia. Sebab soalan tu, dia kena lukis. Saya tak kreatif. So, saya perlukan pertolongan dia lah untuk lukis. So, sebab benda tu kan macam pemikiran dia. Saya tak mengajar pun. Saya just minta tolong. So, saya pun bayarlah untuk dia. Saya cakap, tak apalah, cikgu bayar. Lepas tu, dia bagi. Oh, marker and duster. I like it so much. Marker lagi, I like. So, mungkin tahun ni I tak perlu beli marker. Ya ke? Ni from... Aduh, sakit belakang. Pelajar Balkis yang India. Dia dibagi. Dia bagi pen. Oh, tercabut. Dia bagi pen merah, pen biru. Dan dia bagi macam ni bukit. Dia buat sendiri kot. Tapi kreatif. Bagus-bagus, cantik. Bunga ni I akan guna. Nak hias-hias rumah ke. Letak atas meja. Tada! Next, kita ada. Ni budak ni. Bagi tak ajar dia tahun ni. Bagi ajar dia tahun lepas. Lepas tu setiap kali bagi lalu. Depan kelas dia selalu macam. Cikgu select lah. Cikgu select lah. Bagi bukan select pun. Macam bagi saja dengan dia. Bagi macam tu. Macam bajet-bajet lah. Macam tu. Lepas tu dia cakap. Dia macam jealous lah. Sebab dia sekarang kelas lain. So bagi still ajar lagi budak-budak kelas tu yang sama. So dia jealous lah. Kita tak ngajar dia. Oh, dapat marker lagi. Permanent. Oh, permanent ni kena hati-hati ya. Takut saya. Okay, and aduh, sakit belakang. Lagi dapat ni pen lagi. I like it so much. Thank you. Next, kita ada. Tak banyak pun Nadia tahun ni. Next, kita ada. This box. Oh, yang tadi. Yang sama. Lagi dapat marker. Permanent juga. Takutnya. Permanent. So, takut tertulis dekat whiteboard. Tapi, boleh guna. Ada pen merah dan pen hitam. Okay. For Balkis Anis. Balkis Anis. Balkis Anis. Last. Cikgu Balkis. Ni from. Terima kasih cikgu mendidik. Terima kasih cikgu Balkis mendidik mengajar saya. Jasa cikgu sentiasa dalam ingatan. Semoga cikgu sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Doakan kejayaan saya cikgu. Amin. Amin. Baiklah budak ni. Tapi saya garang dengan dia. Sebab hari tu saya macam cantik lah. Sayang nak buka. Cantik. Hari tu bagi tegur. Bagi tegur dia. Kita nak tengok kerja rumah. Tapi dia tak bawa buku. So dia cakap. Tapi saya dah siap cikgu. So saya nak test kepercayaan tu. Saya nak test kebenaran dia. Saya nak test. Saya nak uji. Dia bercakap betul ke tak. Saya cakap awak sampai rumah pukul berapa kalau balik. Dia cakap pukul 7. Okey. Pukul 7. Awak sampai rumah. Awak terus send gambar kerja yang awak dah siap tu kat cikgu. Okey. And pukul 7 tu betul-betul dia hantar. Bagus lah. Bagus budak ni. Cantik. Istimewa untuk cikgu. Tersayang. Oh. Sayangnya nak buka. Cantik. So cute. So bagi rasa tu je lah. And bagi dapat bantal ni. From koperasi. Letak kat mana ni? Tampal dekat kereta. Letak dekat kereta ke? Cantik. So, itu sajalah video saya pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jumpa korang pada video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.